Jemput finalis terakhir bagi kategori Kerajaan Persekutuan. Pembentang terakhir ini juga daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Plan Malaysia. Dipersilakan pembentang mengambil tempat di atas pentas terlebih dahulu. Kali ini dengan satu lagi inisiatif yang bertajuk Sistem Maklumat Perancangan Desa Bersepadu S-CHAMS, Inovasi Digital Perancangan Kampung. Dipersilakan Plan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Yang berusaha dihormat barisan panel juri, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Izinkan saya membentangkan satu inovasi geospasial negara berkenaan dengan inovasi digital perancangan kampung. Sistem ciri-ciri spasial desa Malaysia atau dikenali sebagai S-CHAMS, hasil pembangunan Plan Malaysia. S-CHAMS adalah platform maklumat perancangan desa bersepadu berasaskan teknologi GIS dan digital cloud yang menyatukan data-data kampung seluruh negara ke dalam sistem pintar web-based, mudah diakses dan mesra pengguna. Ia boleh diakses pada pautan scham.planmalaysia.gov.my dengan tagline "Ingat kampung, ingat S-CHAMS" ataupun "Ingat S-CHAMS, ingat kampung". Baik, S-CHAMS mempunyai 8 modul utama dan satu aplikasi mudah alih. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan mengenai beberapa modul yang berkait dengan geospasial, antaranya modul nombor 2, modul nombor 3, modul pemetaan interaktif, modul pemantauan dasar perancangan fizikal desa negara 2030 dan modul perkongsian data dan modul sumber orang ramai. So, mari kita telusuri tinjauan grafik paparan grafik S-CHAMS kandungan sedia ada sebelum, di mana kita tahu sebelum S-CHAMS data kampung ini berselera berada di mana-mana agensi seperti di Kementerian Kemajuan Desa Luar Bandar, Jumpa, Jaguar, Felda, Pejabat Daerah, Pejabat Majlis Perbadaran, Jabatan Kerajaan dan sebagainya. Jadi kita mengambil inisiatif untuk mendapatkan satu maklumat yang bersepadu dan sepusat untuk diseragamkan. Maka kami Plan Malaysia bangkit untuk mendigitalkan perancangan desa ini supaya maklumat boleh diakses dalam masa beberapa minit, bukan lagi dalam tempoh masa yang berbulan-bulan. Baik, sedikit gambaran dengan sistem ini, perform dan sempadan kampung boleh diperolehi dalam masa kurang 5 minit. Inilah bukti transformasi digital sebenar dalam perancangan geospasial desa. Dan ia dapat menganalisa tahap kecukupan dan kemudahan yang ideal di setiap sempadan kampung. Sudah barang tentu S-CHAMS telah didaftarkan sebagai harta intelek dan perakuan daripada badan yang bertaliah untuk memperakukan sistem ini. So, idea S-CHAMS sudah pastinya untuk memusatkan maklumat kampung dan berpaksikan kepada 4 kerangka utama. 1. Inovasi digital unik, asli dan usaha pendigitalan. 2. Menyelesaikan isu kritikal terhadap data yang tepat dan mudah akses. 3. Perkongsian maklumat spasial dan menjadi platform kepada mana-mana agensi yang berkaitan. Kita alu-alukan dan membuka pintu dan menyediakan rumah. 4. Teknologi GIS dalam bentuk web-based dan aplikasi mudah alih untuk capaian data kampung yang interaktif dan mesra pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan, S-CHAMS membuktikan keberhasilan sebenar inovasi digital. Apa yang bagus sangat tentang S-CHAMS ini? Hasilnya tinggi, hasil utama keberhasilan impak yang tinggi, memenuhi keperluan sosial rakyat. Even JPKK atau MPKK boleh rujuk sendiri maklumat-maklumat di sini untuk membentuk satu pelaporan yang lengkap dan komprehensif. Data desa tersedia dalam masa kurang 24 jam, even 5 minit boleh diakses. Yang lebih penting, sistem ini digunakan oleh pelbagai agensi ataupun rujukan agensi utama.
Contohnya seperti NADMA bagi operasi bencana untuk mengetahui kampung-kampung ataupun pertempatan-pertempatan yang terlibat, bagi MyGeoname 2.0 bagi penyeragaman nama-nama kampung, dan program Santuni Madani yang dirujuk di bawah Jabatan Perdana Menteri. SCAM bukan sekadar projek IT, ia adalah penyelesaian nasional yang memberi kesan langsung kepada rakyat dan pembuat dasar. Jadi SCAM di bawah tajuk Value for Money, penjimatan kos 97% daripada 620,000 kepada 17,400. Seterusnya masa dipendekkan daripada 48 bulan kepada hanya 6 bulan untuk proses kerja. Tenaga kerja dikurangkan daripada 10 orang kepada 3 orang. Semua laporan kini hanya dalam talian 100% paperless, tiada lagi pembaziran kertas, tiada cetakan laporan berulang, hanya boleh diakses melalui laporan untuk di dalam sistem untuk mendapatkan laporan. Potensi nilai data yang dijana mencecah 123 juta dengan pembekalan data bernilai lebih 4.5 juta kepada agensi dan pihak swasta. Ini menunjukkan data spasial bukan sekadar aset teknikal tetapi juga nilai ekonomi negara. Selain menjimatkan, sistem ini meningkatkan produktiviti pegawai kerajaan yang kini boleh fokus kepada menganalisis dasar dan pembangunan, bukan kerja rutin lapangan asyik mengutip data. Slide seterusnya, kekuatan SCAM ialah pada kolaborasi dan keterbukaan data. Sudah pastinya di bawah Sistem Profil Kampung Peringkat Nasional SPKPN, kita menyediakan rumah untuk mereka. 2 modul yang akan ditarik, iaitu modul A, maklumat asas, dan modul demografi akan dimasukkan dan diintegrate dalam sistem SCAM. Seterusnya, pelan penambahbaikan SCAM sebagaimana yang ditandakan kuning 2020-26 dan 20 hingga 2030, kita telah melaksanakan integrasi plug and play dan mobile untuk tujuan penaik tarafan. SCAM kini melangkaui sempadan negara. Pada Ogos 2024, Timor Leste menjemput Plan Malaysia sebagai penasihat teknikal. Replikasi yang sama akan digunakan di sana untuk kita berusaha-sama dengan Timor Leste. Dan pada 9 Disember 2024, Kerajaan Fiji juga telah memohon replikasi sistem yang sama untuk perancangan desa. Inilah bukti bahawa inovasi tempatan Malaysia diiktiraf di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kita lebih daripada 10 agensi utama bekerjasama dan berkolaborasi dalam pembangunan sistem ini, termasuk KKDW, Jupong, DOSEM, SKMM dan Jakwa, yang terkini akan dilebarluaskan kepada bank negara, mesin-mesin ATM yang berada di kampung. Seterusnya, di dalam negara, data SCAM digunakan menjadi pencetus kepada pusat Smart Desa Selangor bagi memperluas capaian internet dan literasi digital kampung. Base digunakan di sini. Dan base yang sama digunakan oleh pencetus kepada projek Kampung Digital Melaka untuk sempadan-sempadan kampung, kampung induk dan kampung rangkaian. Seterusnya, penyediaan inventory kemudahan masyarakat infrastruktur perkampungan asli, penyeragaman National Address System dan lain-lain. SCAM memberi iman nasihat dan juga mengadakan sesi promosi dan sebagainya. SCAM adalah trust kepada penjitilan sektor awam, sudah tentunya menyokong SDG 9, SDG 11 dan punca kuasa DPF Desa Negara 2030. Ia selaras dengan Pelan Strategi Malaysia dan Rangka Kerja Digital, PSP, Jabatan dan sebagainya. Sudah tentu data melalui modul sumber orang ramai penduduk kini boleh memuat naik maklumat kampung mereka sendiri, mempercepat pengemaskinan data secara telus, inklusif dan masa yang real time. Hadirin yang dihormati sekalian, SCAM ialah simbol transformasi. SCAM daripada manual kepada digital, daripada berselera kepada bersepadu, dan daripada data pasif kepada keputusan pintar, smart decision making. Dengan plan penambahbaikan yang disebutkan tadi, dinyatakan akan terus menjadi platform spasial pintar desa yang inklusif, berimpak tinggi dan mampan. Di dalam dokumen RMK 13 telah disebut
maklumat desa yang bersepadu akan dibangunkan melalui integrasi pengkalan data kementerian dan agensi sejajar dengan pendekatan keseluruhan kerajaan bagi tujuan ini. Sistem SCAM secara menyeluruh sebagai pengkalan data spasial bersepadu bagi perancangan pembangunan desa. Akhir kata, ingat kampung, ingat SCAM. Ayo bersama Plan Malaysia kita mendigitalkan perancangan desa demi Malaysia madani, desa maju, negara sejahtera. Saya mengalu-alukan mana-mana agensi untuk berkolaborasi dengan SCAM supaya kita tidak bekerja secara silo dan berkolaborasi itu lebih merancangkan lagi digital di peringkat negara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pembentangan 10 minit daripada pihak Plan Malaysia. Berikan tepukan sekali lagi.